Aku memang tak pernah build PC sebelum ni. Tak pernah pasang CPU, tak pernah pasang cooler, tak pernah pasang graphic card dan sebagainya. PC lama aku pun sebenarnya orang kedai yang build. Aku cuma beli parts, bayar dan tahu-tahu dah siap. Tapi untuk PC terbaru aku ni, aku decide untuk build sendiri, from scratch. Memang zero experience and jujur aku cakap, ada jugalah rasa sedikit nervous. So, dalam video ini aku nak tunjuk korang full proses macam mana aku build PC ni step by step. Dari casing yang kosong sampailah jadi satu complete setup. Alright, benda pertama yang aku buat ialah aku keluarkan aku punya motherboard dahulu. And untuk motherboard, aku guna Gigabyte RSI, tak silap nama dia. But don't worry, untuk aku punya spek semuanya aku akan letak dekat description. So, korang boleh tengok-tengok nanti. First impression aku untuk motherboard ni, design dia memang clean. White plus silver combinationnya memang ngam dengan aku punya aesthetic. Then, aku terus pasang CPU. And untuk CPU, aku guna Intel Core Ultra 7. Masa ni memang aku rasa agak seram sikit sebab, CPU ni memang sensitif and first time aku buat benda ni, so takutlah apa-apa terjadi, right? Next, kita pergi ke RAM, and untuk RAM aku guna 32GB memory from Acer Predator. Of course, aku pilih color putih juga. And untuk RAM ni, kita kena tekan sampai bunyi click. And honestly, pada aku bunyi click ni sangat satisfying. Lepas tu aku pasang SSD, iaitu kita punya storage space. Aku guna 2TB je, and to be honest 2TB ni memang tak cukup. And sekarang ni pun aku guna external SSD tambah lagi another 2TB. Sebelum nak pasang SSD ni, kita kena buka heatsink dulu from motherboard, and then barulah kita boleh masukkan kita punya SSD, and korang kena push SSD ni sampai dia masuk dengan rapat. After dah settle, jangan lupa untuk pasang balik motherboard punya heatsink and cabut dia punya stiker sekali. And inilah aku punya casing, aku guna brand Lian Li. And sekarang ni aku just cabut dia punya plastik cover dulu. And then satu persatu kita kena cabut kompartmen dekat casing ni untuk masukkan parts PC kita tu, seperti motherboard, graphic card, cooler dan sebagainya. Sekarang aku akan masukkan dulu motherboard ni ke dalam casing. By the way, sorry sebab angle ni tak berapa nice, so korang memang tak berapa nampak clear sangat. And then of course kita kena screwkan balik sampailah ketat. Then dekat bahagian belakang casing ni lah di mana tempat kabel management kita akan berlaku. And to be honest, kabel management benda yang paling complicated lah pada aku. Okay, untuk next part kita akan pasang kita punya fan. Fan aku guna 8 in total. And sebenarnya time ni aku tengah struggle untuk pasang dia sebab dia agak ketat, but it's all good now, don't worry. Untuk fan ni pun aku guna brand Lian Li. Walaupun harga dia sedikit pricey, tapi quality dia memang aku suka. Berbaloi lah dengan harga orang kata. Anyway, sorry kalau suara aku sedikit serak. Aku pun tak tahu kenapa suara aku jadi macam ni. Fun fact untuk korang, sebenarnya aku build PC ni dalam bulan 9 atau 10 tahun lepas. And kiranya aku dah guna PC ni selama 5 bulan jugalah. Alright, next part kita akan pasang cooler pula. And kalau korang perasan pun, untuk cooler ni aku guna brand Lian Li. Aku boleh kata untuk aku punya PC parts ni, mostly aku beli brand yang agak mainstream lah. Sebab apa? Sebab of course lah sebelum kita build PC, aku akan tengok review semuanya. And aku percaya dengan brand-brand yang aku beli ni. Also, aku rasa lah kalau korang ada plan nak build PC, better korang build sendiri. Sebab pada aku at first memang dia rasa sedikit susah, tapi at the same time dia memang rasa fun. Ibarat macam kita build Lego, but it's a Lego for adult. And sebenarnya cooler yang aku tengah guna sekarang ni aku beli second, but it's not that second hand sangat lah. Cerita dia, orang yang jual cooler ni nak pasang dekat dia punya PC, tapi the problem is dia guna casing mini ITX. So cooler ni memang tak muat untuk masukkan dekat dalam dia punya casing, and terpaksalah dia jual. Alright, ini benda penting iaitu thermal paste. Jangan lupa untuk letak thermal paste sebelum kita pasang kita punya cooler. So, untuk fan seperti yang aku kata tadi, aku guna 8 in total. Dekat side ada 2, rear ada 3 and bottom ada 3. Tapi kalau nak letak dekat top lagi 3 pun boleh sebenarnya. So, total 11 fan.
pergi ke PSU pula ataupun power supply. Yes, of course aku beli brand Lianli and aku guna 850 watt punya PSU. Tak silap aku, Lianli punya power supply ni je yang dia punya design tak fully square. Seperti korang nampak, dia macam ada edge di situ, and pada aku itu memang memudahkan kerja sikit lah untuk kita pasang kabel. That's why kalau aku tengok review pun memang ramai suggest untuk guna Lianli Edge punya PSU ni. Tapi kena ingat tak semua casing boleh fit dengan PSU design macam ni. Alright, inilah dia seperti yang aku kata, cable management. Benda yang paling complicated. Tapi untuk part cable management ni aku rasa aku just skip je sebab memang aku ambil masa yang lama untuk bagi dia betul-betul kemas and tak serabut. So part ni aku just pasang kabel-kabel yang wajib kita pasang. Kalau tak pasang ni, kita punya PC maybe tak boleh hidup. And ini semua kabel from PSU untuk kita pasang ke motherboard. And lastly, kita dah sampai dekat kita punya main event, iaitu graphic card. Graphic card merupakan benda yang paling mahal lah kalau kita nak build PC, right? And aku guna RTX 5070 from MSI. Harga GPU ni sedikit pricey walaupun ada je 5070 lain yang harga dia lagi murah. Tapi sebab aku suka design dia and of course nak colour putih kan. So aku just ambil je lah MSI ni. And kalau korang nak tahu juga, PC parts yang berwarna putih selalunya harga dia lebih mahal berbanding warna hitam. Selalunya harga dia beza lebih kurang antara RM100 hingga RM300. Tapi boleh jadi lebih daripada tu ataupun kurang daripada tu. Why warna putih lagi mahal? Sebab dia punya production volume tak banyak. And lagi satu, orang kata dia ada fashion tax. Bermakna PC parts warna putih ni memang high demand untuk aesthetic build. And voila, inilah dia bahagian belakang casing aku untuk cable management. Aku tak kata dia perfect, but okay lah untuk first timer, right? Now selepas dah settle, masukkan semua PC parts ke dalam casing ni. Kita kenalah pasang balik rangka-rangka casing ni balik asal. And there you go, my first PC build finally complete. Aku ambil masa 2 hari untuk build PC ni sampai siap, dan aku boleh kata ia merupakan satu experience and knowledge lah yang aku takkan lupa. For me, apa yang paling aku puas hati ialah masa aku nak on aku punya PC ni for the first time and dia terus hidup. So, kalau ada antara korang yang nak build PC sendiri, just go for it. Jangan takut sebab dia memang ambil masa sedikit lama lah untuk kita buat research betul-betul sampailah kita dapat knowledge yang sepenuhnya. And apa yang paling penting, just enjoy the process. Aku rasa untuk PC aku yang sekarang ni pun macam ada benda lagi yang aku nak upgrade. Maybe dari segi storage, RAM ataupun cooler. But itu just future plan je lah. Yang ada sekarang ni pun pada aku dah okay dah. Anyway, sampai di sini sajalah untuk kita punya video hari ni. Aku harap korang semua enjoy. And kalau korang enjoy, jangan lupa untuk like and subscribe sekali. Selamat berpuasa and kita akan jumpa lagi dalam video yang akan datang.